sebagai orang lelaki, ada kala kita ni cuba untuk kuat tau. Bila berlaku sesuatu krisis, sesuatu masalah, kita cuba untuk kuat. Kerana kita adalah ketua keluarga. Bagaimana kita nak mengemudikan keluarga ketika sedang bermasalah, kalau kita lelaki turut sama lembik. Kan? Tetapi, ada masanya, energi kita tu, tenaga kita yang kuat tu, dia ditarik oleh isteri kita. Isteri kita ni, si ibu lah, macam dalam kes saya ni, anak kemalangan, tidak sedar kan. Energi kita ditarik. Sebagai contoh, apabila anak saya tidak sedar, doktor bagi tahu, hari kedua, doktor kata tahap ketidaksedaran dia ni lebih lemah dari semalam. So, doktor kata jika tidak ada perubahan yang positif, mungkin besok kita terpaksa tidurkan dia. Tapi isteri kita ni, dia terus ambil yang belakang je lah. Dia fikir tidur. Ditidurkan ni semua orang jadi seram kan. Jadi, saya pun kata, kita kena sabarlah sekejap kan. Kita tak tahu, takut dia okey ke hari ni apa ke semua macam tu kan. So, hari Jumaat tu, isteri saya murung je sepanjang hari. Kan. Jadi, dengan saya pun jadi lemah lah. Lemah lah saya kan. Nak buat macam mana? Saya pergi solat Jumaat. Waktu pergi solat Jumaat tu, waktu khatib sedang berkhutbah, saya berdoa dalam hati. Ya Allah, kau ampunkanlah dosa-dosa aku, suami isteri. Ampunkanlah dosa anak aku, Ya Allah. Ya Allah, anak hamba ni masih muda lagi, Ya Allah. Berilah dia peluang. Kesihanlah dia, Ya Allah. Ya Allah, sedarkanlah beliau, Ya Allah. Jauhkanlah dia dari cacat kekal. Kerana pada masa tu saya risau sebab dia ada pendarahan dalam kepala. Jadi, selepas tu, ya saya duduk. Waktu khutbah Jumaat adalah waktu yang mustajab berdoa. Ni kalau panduan untuk kawan-kawan. Waktu khatib duduk dua khutbah tu, waktu tu paling mustajab. Tapi waktu tu pendek kan. So kita doa lah dulu dalam hati sikit-sikit kan. Doa dalam hati, jangan angkat tangan pula. Khatib tengah baca khutbah, kita angkat tangan doa. Itu tak ada adab. Tak boleh. So kita doa dalam hati kita apa semua. Waktu khatib duduk je dua khutbah tu, terus, Ya Allah, kau kabulkanlah segala hajat-hajat hamba tadi. Kau makbulkanlah semua doa-doa hamba tadi, Ya Allah. Sedarkanlah anak hamba, Ya Allah. Sebab waktu tu pendek. So, saya pun tak sedar waktu khutbah tu saya pun duduk menangis, sedih, teringat ke isteri, teringat ke anak. Bagaimana isteri kalau kehilangan anak.